Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal tayar kereta, pasal Treadway. Okey. Untuk aku sebelum ni aku pakai tayar brand Good Ride. Lepas tu ada masalah, macam kuat sangat bumping, keras, steering macam ringan. Rupanya aku dapat tahu tayar tu Treadway dia 500. Sebelum ni aku tak ambil tahu pasal Treadway ni. Ambil tahu pasal tengok bunga, potong air, semua cantik kan. Sebab sebelum ni pakai brand Continental, lepas tu Bridgestone, ada brand lah. Lepas tu tiba-tiba pakai brand China kan. Lepas tu tak tengok Treadway. Lepas tu sekarang baru aku tahu. Lepas tu tadi pergi tukar tayar brand Kinto Forza. Treadway dia 200 berapa lah. Nanti aku letak gambar. Lepas tu baru sedap. Kereta ni dah banyak habis lah. Dah tukar lower arm, stabilizer link, lepas tu suruh tengok steering rack, semua okey. Sebab hari tu ada tukar sport rim kan. Lepas tu tak budget tayar masalah. Tapi stabilizer link dengan lower arm pun dah lama kan dah makan, tukar. Masa tukar ni tayar ni okey, feel lebih comfort lah. Sebab Treadway dia rendah, lagi rendah Treadway tu, lagi lembut tayar tu. Tapi kuat makan lah, tayar cepat haus lah. Tapi tak apalah, sebab aku pun pergi kerja ulang kali pun bukan jauh pun. Kalau mungkin tahan dalam 2 tahun ke pun dah okey lah. Lagipun tayar ni pun baru 100 lebih. Tadi pun siap alignment apa semua baru 770. Okay, bye.